Nak infak pun mereka berebut. Nak berikan sesuatu di jalan Allah, sahabat-sahabat berebut untuk memberikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat siapa yang nak memberikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Saidina Umar dia meletakkan niat dalam hati dia untuk dia menang dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setiap kali nak berinfak ni, sahabat-sahabat akan berlumba-lumba, akan berebut-rebut untuk nak memberikan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana sampai satu ketika Saidina Umar kata, kali ni aku mesti menang dengan Saidina Abu Bakar. Jadi bila mana Saidina Umar balik mengambil sebahagian daripada hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Saidina Umar bawa pergi rumah Saidina Nabi SAW. Saya nak sampai di depan rumah Nabi, Saidina Umar nampak Saidina Abu Bakar dah pakai kasut nak balik dah. Saidina Umar tanya, ya Abu Bakar, dah berikan ke infak? Saidina Abu Bakar kata, aku dah selesai dah, aku nak balik dah. Allahu Akbar. 1-0. Saidina Abu Bakar lebih awal sampai daripada Saidina Umar Al-Khattab. Saidina Umar masuk ke dalam rumah Rasulullah. Saidina Umar tanya, berapa banyak Saidina Abu Bakar bagi? Rasulullah kata, Saidina Abu Bakar berikan seluruh daripada apa yang dia ada, tidak ada satu pun yang ditinggalkan. Maka Saidina Abu Bakar kata, aku tinggalkan Allah dan Rasul untuk anak-anak isteriku. Allahu Akbar. Saidina Umar baru ambil sebahagian daripada harta dia, Saidina Abu Bakar bagi keseluruhan. Apa yang boleh kita ambil daripada kisah ni tuan-tuan? Sahabat-sahabat bila mana memahami akan kelebihan berinfak dan berwakaf, maka mereka lakukan dengan sehabis baik yang mungkin. Bersungguh-sungguh mereka memberikan semua harta mereka, sebahagian daripada harta mereka. Kenapa? Mereka mengetahui satu pemberian di jalan Allah akan diberikan dengan 10 lipat kali ganda pahala. Jadi tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan untuk kita berada dalam misi menebus tanah pupis. Yang berada, saya sekarang ni berdiri di atas tanah pupis ni tuan-tuan. Inilah perjuangan kita, sama-sama kita orang Islam, untuk kita nak dapatkan tanah ini nak dijadikan sebagai pembangunan untuk anak-anak kita belajar agama. Belajar apa tuan-tuan? Fardu ain, fardu kifayah, ilmu berkaitan dengan salat, dengan puasa, zakat, semua sekali untuk dijadikan bangunan di sini. Bayangkan tuan-tuan, kalau tanah ini dimiliki oleh orang yang bukan Islam. Pusat pengajian Islam ada di sebelah sini, dan orang bukan Islam dapat tanah ni, bagaimana akan berlaku tuan-tuan? Jadi perjuangan ni bukannya perjuangan yang biasa-biasa. Perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama untuk kita mendapatkan semula tanah pupis yang berada di sini. Jadi jangan tunggu lagi, scan QR, dapatkan nombor di bawah ni untuk tuan-tuan segera berinfak walaupun hanya dengan RM1. Maka saham kita berada dalam tanah ini. Selagi mana orang belajar di dalam tanah ini, di dalam pusat pembangunan Islam ini, maka selagi itulah pahala kita berjalan sampai bila-bila. Walaupun kita hidup, walaupun kita mati, pahala itu berjalan sampai bila-bila. Kalau mak ayah kita dah tak ada, infakkan untuk mak ayah kita. Wakafkan untuk mak ayah kita yang sudah tiada. Inilah jasa kita sebagai anak. Kalau kita tak ada harta, tuan-tuan, sebarkan video ni seluas yang mungkin untuk kita berikan peluang kepada orang yang ada harta. Maka pahala tu turut dikongsi bersama. Mendalla ala khair, kata Nabi SAW, siapa yang mengajak orang untuk melakukan kebaikan, maka kita berkongsi pahala dengan orang yang melakukan kebaikan. Tunggu apa lagi? Sehingga hujung bulan ni saja tuan-tuan. Selepas daripada tu akan di-let go tanah ni kepada siapa-siapa pun. Jadi peluang ni hanya tinggal sekejap sahaja lagi, saat saja lagi. Marilah sama-sama kita cukupkan dana. RM100,000 sahaja lagi tinggal untuk kita cukupkan dana mendapatkan tanah yang berada di sebelah pupis. Jangan tunggu lagi, segera untuk dapatkan pahala akhirat kita.